yang disarankan untuk kita baca sama ada kita nak memulakan kehidupan, memulakan hari kita, maka kita penuhi dengan selawat-selawat tafrijiyah, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصبه في كل لمحة ونفس بعذاب كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي تذهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصبه في كل لمحة ونفس بعددهم كل معلوم له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertamanya yang dihormati Tuan Pengurusi, tuan-tuan yang saya hormati, Ustaz Fahrul Joy pun berada bersama dengan kami pagi ini. Seterusnya tuan-tuan, datuk-datuk, datuk-datuk, seterusnya para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengucapkan dan melafazkan Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala peluang dan ruang yang terus-menerus diberikan kepada kita. Pejam-jelit kita berada di fasa yang terakhir di dalam bulan Ramadan, yang mana pagi ini merupakan pagi 21 Ramadan.
Yang mana 21 Ramadan ini merupakan salah satu hari di dalam 10 hari yang terakhir, yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 hari yang terakhir ini adanya satu hari dan satu malam yang dikenali sebagai malam Al-Qadr, ataupun dalam bahasa Arab yang masyhur kita dengar Lailatul Qadar. Lailah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia bermaksud malam. Al-Qadr ni nama Al-Qadr lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila kita cakap berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, pasti yang umum mengetahui bahawa malam Lailatul Qadar ini yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Al-Qadr, yang mana Allah sebut Al-Qadr ini dalam 5 ayat, yang mana pada ayat yang ketiga Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang bermaksud malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, khususnya muslimin, pada hari semalam ketika mana khutbah dibacakan, ini tuan-tuan ingat tak tajuk khutbah? Ketiga. Tajuk khutbah semalam berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. 10 malam Lailatul Qadar yang dinamakan, saya tak ingat dengan tajuk sudah, walaupun saya baca di Urdu. Tapi intipati yang penting itu yang disebutkan dalam khutbah Jumaat. Kalau lihat pada intipati khutbah Jumaat, ada satu pendapat yang menyatakan lebih baik daripada 1000 bulan itu. Pendapat mufassirin menafsirkan 1000 bulan ini umpama 83 tahun 3 bulan. Ada pendapat lain, qaulul akhir, 83 tahun 4 bulan. Perbezaan daripada bulan lah. Ada yang pendapat mengatakan 3 bulan, ada pendapat yang mengatakan 4 bulan. Bermaksud tuan-tuan, ketika mana kita dapat melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu umpama amalan kita sepanjang 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, 83 tahun 4 bulan ini adalah umur yang jarang-jarang kita capai. Sebab apa? Sebab Nabi dah pesan kepada kita, umur kita ni tuan-tuan tak panjang. Dalam satu hadis Nabi sebut, Al-a'maru ummati baina 60 ila 70. Yang bermaksud umur umatku adalah di antara umur 60 sehingga 70. Lebih daripada 70 itu adalah sedikit. Bermaksud tidak ramailah kita yang boleh mencapai tahap 70 tahun ke atas. Ustaz, tapi ada jiran saya Ustaz, umur 90 tahun, 100 tahun. Mereka ini adalah tergolongan daripada golongan yang sikit yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi majoritinya adalah di antara umur 60 hingga 70. Maksudnya masuk saja 60 tu tuan-tuan, border lah tuan-tuan. Border lah, kan? Border lah. 60 tu ingat-ingatlah kita tuan-tuan. Bila masuk 60, Allah tak lama lagi aku nak pindah. Bukan pindah blok kan, bukan pindah bawah, pindah naik atas bukit. Tuan-tuan,
Kita tak salah pun sekali-sekala, dan kita perlu kita sentiasa mengingati mati. Sebab bila anda kata kita mengingati mati, itu adalah langkah yang mana untuk kita sedarkan diri kita daripada terbelenggu dengan maksiat dan kelalaian dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ganjaran yang amat besarlah diberikan kepada sesiapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan bayangkan kalaulah tahun ini tuan-tuan dapat malam Lailatul Qadar, tuan-tuan dapat melaksanakan amalan ibadah pada malam tersebut, ganjarannya adalah seumpama tuan-tuan beribadah sepanjang 83 tahun 3 bulan. Itu kalau tuan-tuan dapat tahun ni. Umur kita 40 tahun lah, ambil average 40 tahun. Takkanlah dalam masa 40 tahun itu tak ada pun satu yang terkena dengan malam Lailatul Qadar. Bermula daripada setahun sampai 40 tahun tak kena dengan sehari malam Lailatul Qadar. Maka bayangkan tuan-tuan, kalau tahun ni tuan-tuan dapat malam Lailatul Qadar, tahun lepas pun tuan-tuan dapat Lailatul Qadar, sebelum ni tuan-tuan dapat Lailatul Qadar, maka tuan-tuan dapat darabkan 83 tahun 3 bulan, darablah 3 kali. Berapa tuan-tuan dapat? Besar tak besar? Banyak tak banyak? Ganjaran yang Allah janjikan, subhanallah, sungguh banyak. Cuma persoalannya tinggal kepada kita, sama ada kita nak mengambil peluang ini, mengambil ganjaran ini ataupun tidak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita berbicara berkaitan dengan ibadah ini, saya lihat tuan-tuan dan saya boleh kategorikan, kalau kita beribadah ini dia ada dua golongan bersifat manusia. Golongan yang pertama yang saya boleh kategorikan dia adalah sebagai orang yang bisnes, seorang yang businessman. Kalau kita lihat pada karakter sebagai seorang businessman, sudah pastinya dia akan memikirkan keuntungan. Tidak ada businessman yang memikirkan tentang kerugian. Sudah pasti secara logik akalnya mereka memikirkan keuntungan. Berapa profit yang dia boleh buat dalam masa sebulan, sudah tentu begitu. Yang pertama ini dia bersifat businessman. Dia selalu mencari peluang ganjaran, kemudian dia akan bersungguh-sungguh untuk capai targetnya. Maka begitulah juga hamba pertama yang diumpamakan sebagai businessman, yang mana dia akan cari beberapa banyak ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tahu ganjaran itu besar, maka dia buat perkara tersebut, dia melaksanakan ibadah tersebut untuk capai ganjaran tersebut. Maka itu adalah sifat sebagai seorang yang businessman, yang mana dia buat perkara dan ibadah tersebut semata-mata untuk ganjaran. Itu golongan yang pertama. Contoh macam kita puasa ni tuan-tuan, para asatizah ramai yang menyebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Disebabkan ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Maka dengan sebab itulah kita sebagai seorang hamba melaksanakan puasa itu. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan ganjaran tersebut. Maka ini adalah golongan pertama, yang mana businessman. Ada pun golongan yang kedua tuan-tuan. Golongan kedua ini adalah golongan yang perlu kita upgrade daripada golongan pertama kepada golongan kedua. Apa golongan kedua tersebut? Golongan kedua ini disebutkan sebagai golongan hamba. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hamba ni
Zaman sekarang kita susah nak jumpa. Hamba susah nak jumpa. Zaman dahulu ramai hamba, banyak hamba. Hamba ni adalah dia melaksanakan sesuatu perkara apa yang disuruh oleh tuannya tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dan tak mengharapkan balasan, tidak, tidak, tak payah pun tidak, kan? Tak bercakap apa-apa. Apa yang dia buat adalah dia turuti apa yang tuan dia suruh. Tuan dia kata buat A, dia akan buat A. Tuan dia kata buat B, dia akan buat B. Kalau dia buat, tuan dia suruh A tapi dia buat B, dia kena hukum, kan? Maka golongan kedua ini adalah golongan yang juga dikenali sebagai ubudiyah. Sifat ubudiyah yang mana kita sebagai seorang manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah bukan semata-mata mengharapkan ganjaran, tetapi mengharapkan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan yang kedua ini yang saya sebut tadi adalah dia sikit sangat daripada golongan kita inilah. Maksudnya tak ramai yang boleh capai tahap yang kedua. Sebab kebanyakan kita akan pergi kepada tahap yang pertama, yang mana kita laksanakan sesuatu ibadah itu sudah pasti untuk kita mendapatkan ganjaran, dan ia menjadi motivasi kepada kita untuk kita terus melaksanakan ibadah tersebut. Macam mana saya sebut tadi lah tuan-tuan pada permulaan, yang mana saya sebut kelebihan Lailatul Qadar itu. Maka disebabkan apabila kita menyebut kelebihan Lailatul Qadar, yang mana qadarnya adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umpama ibadah selama 83 tahun, maka disebabkan itulah kita bersungguh-sungguh untuk capai Lailatul Qadar. Berbeza dengan golongan yang kedua, dia tidak mengharapkan ganjaran pahala dan sebagainya, tetapi dia sebagai seorang hamba Allah, Abdullah, hamba Allah, yang menjadi kewajipan dan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba, dia perlu melaksanakan apa yang Allah suruh tanpa memikirkan ganjaran. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz, kalau kita tak capai nombor 2, kita buat nombor 1 pun okey lah kan Ustaz, kan? Boleh, tak ada masalah. Kita dapat di golongan yang pertama pun okey, tak ada masalah, kan? Kita memang pada awalnya proses kita sebagai seorang hamba, dia mesti ada proses pembelajaran, kan? Maka proses yang pertama, golongan pertama tersebut adalah proses pembelajaran, kan? Maka dengan peluang yang Allah berikan kita di dalam bulan Ramadan inilah sebenarnya golongan pertama ini kita perlu buat sungguh-sungguh. Sebab ramai para asatizah kita yang biasa masyhur Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan rohani kita. Biarlah kita mendidik jiwa kita, mendidik diri kita sepanjang bulan Ramadan adalah untuk mendapat ganjaran Allah. Tak ada masalah. Kita boleh berniat begitu. Ya Allah, ya Allah, aku nak Kau ampunkan segala dosa ku, ya Allah. Kau kurniakanlah rahmat kepadaku, Kau kurniakanlah keberkatan kepadaku. Tak betul, tuan. Maka bulan Ramadan ini adalah proses kita belajar. Kita minta, kita jadi golongan pertama pun sepanjang bulan Ramadan pun tak ada masalah. Sebab ini adalah bulan yang mana bulan tarbiyah. Maka mudah-mudahan lepas saja Ramadan ini kita dapat berpindah ke tahap yang kedua yang dikenali sebagai ubudiyah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah apabila kita capai tahap yang kedua selepas keluar daripada bulan Ramadan, kita dah berjaya tergolong daripada golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjadi sasaran utama Ramadan. Apa ayat itu, tuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang beriman, telah aku wajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana umat yang terdahulu. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah fokus utama dan tujuan utama lah kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, proses Ramadan, kalau kita tergolong daripada bulan pertama, teruskan. Mudah-mudahan lepas saja bulan Ramadan ini kita dapat naik ke tahap yang kedua, yang dikenali sebagai ubudiyah. Maka kalau kita dapat naik ke tahap 2 tu, bermaksud tujuan kita berada di bulan Ramadan itu telah berjaya mencapai objektif. Kerana apa tuan-tuan? Bila sebut tentang ubudiyah ini, penuh kehambaan ini, dia tahu apa yang Allah suruh, dia tahu apa yang Allah larang, tanpa memikirkan kepentingan diri maupun kepentingan diri sendiri lah. Contoh konsep yang biasa kita dengar adalah konsep amar ma'ruf nahi munkar, yang mana konsep ini masyhur. Kalau bab dakwah pun cakap benda yang sama, kalau kita nak berubah pun kaedah pun benda yang sama. Benda yang pertama kita kena pegang adalah buat apa yang Allah suruh. Kalau kita cakap buat apa yang Allah suruh, sudah pasti ramai yang boleh buat. Tapi yang kedua ini susah sangat kita nak buat. Kadang-kadang kita bukan susah, takut nak buat. Betul tak? Yang kedua ini adalah nahi munkar. Nahi munkar adalah mencegah kemungkaran. Apa yang kita nampak di depan kita, setiap kemungkaran yang berlaku, belum tentu lagi kita mampu untuk menegur. Kan? Sedangkan Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Jika kamu melihat sesuatu kemungkaran di depan mata kamu, maka kamu perlu merubahkannya dengan tangan. Tangan ini banyaklah maksudnya. Ada yang kata hukuman, ada yang kata gunakan kuasa. Kuasa yang biliat ini adalah kata takwil kepada kuasa, yang mana menunjukkan pada khusus kepada pihak penguasa lah. Contoh di surau, yang berkuasa siapa tuan-tuan? Tuan pengurusi. Bila pengurusi buat satu tindakan itu, maksudnya dia adalah daripada himmah sebagai seorang pengurusi, dia dah tahu, oh, benda ini kemungkaran yang perlu dia kena cegah. Itu tanggungjawab dia. Kemudian wa'illam yastati', apabila kamu tidak mampu menggunakan tangan. Kalau pengurusi pun kata, aduh, nak buat pun itulah, nak buat pun orang pun tak nak support, sebab benda ni munkar, susah sangat nak buat, orang susah nak terima. Maka fa'illam yastati' fa bilisani, kita gunakan tegur gunakan lisan. Lisan tak mampu juga, maka Nabi sebut fa'illam yastati' fa biqalbi. Ini adalah selama-lama iman, yang mana kita menggunakan hati dia tuan-tuan. Sebab tu orang kata, kalau kita nak marah sangat dengan orang tu, jangan simpan dalam hati. Salah orang, pasal orang salah faham kan. Kalau orang salah bergaduh dengan kita simpan dalam hati. Jangan simpan dalam hati tuan-tuan. Tetapi kita hati ni maksudnya kita gunakan, kita berdoa. Berdoa, ya Allah, kalau bukan hati dia, ya Allah, supaya dia dapat berubah. Itulah yang disebutkan cara macam mana dia nahi munkar, yang mana jarang-jarang, susah sangat kita untuk berubah. Kadang-kadang susah bukan sebab apa tuan-tuan, sebab kawan lain kita nak tegur, takut merajuk lah. Kita tegur lagi pula tak datang surau dan sebagainya. Bukan surau sini tuan-tuan, surau lain. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah.
Kadang-kadang kita rasa macam kita ni tak boleh nak terima teguran, kan? Sedangkan kita ni manusia. Kalau manusia ini sifat semula jadinya adalah nasiah, lupa. Kadang-kadang lupa apa yang Allah cegah, apa yang Allah larang. Tapi disebabkan kepentingan diri kita sendiri, kita rasa itu betul, maka kita buat. Itulah yang disebutkan oleh nahi munkar, yang jarang sangat dan susah sangat kita nak lakukan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, itulah tergolong daripada sifat ubudiyah, yang mana sifat penuh kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab nak tunjuk dia hebat, tapi nak tunjukkan dia ada sifat ubudiyah, yang mana dia adalah sebagai seorang hamba Allah yang perlu laksanakan benda tersebut, sama ada benda itu apa yang Allah suruh dan benda itu apa yang Allah larang. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan, bukan kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan Ramadan yang akan meninggalkan kita, kan? Ramadan akan meninggalkan kita. Maka 10 hari yang terakhir ini yang disebutkan tadi adalah malam Lailatul Qadar. Ada satunya, pastinya tuan-tuan, ada di malam Lailatul Qadar. Cuma persoalannya bila, saya tak boleh nak jawab tuan-tuan, tapi yang pentingnya ada, kan? Kalau kita lihat pada dalil-dalil ataupun para alim ulama, para sahabat, ada yang sanggup merumuskan macam mana mereka beristihad untuk mencari malam Lailatul Qadar, berbagai-bagai pendapat dan sebagainya. Yang mungkin saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, ada satu rumus, yang mana rumus ini adalah dibuat oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas lah, yang merupakan salah seorang mufassirin, yang mana mahir dalam bidang Al-Quran. Abdullah Ibn Abbas ini pernah merumuskan satu rumus bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar. Yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, yang sebelum ini yang mungkin pernah ikuti saya punya tazkirah dan sebagainya, saya pernah menyebut yang mana Ibn Abbas merumuskan ada satu rumus yang mana akan berlakunya, bila dia akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Bagaimana rumus Ibn Abbas? Ibn Abbas menyebut, kalau kita lihat daripada surah Al-Qad itu, surah Al-Qad itu, Al-Qad ini terkandung 5 ayat, bermula daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai hatta salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada 5 ayat. Dalam 5 ayat tersebut dia ada 30 kalimah. 30 kalimah. Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan kira inna 1, anzalna 2 sampai habis. Ada 30 kalimah. Kalau tak jumpa 30 kalimah, tiba-tiba Ustaz 31 je, call saya, Ustaz Azri, kalau saya jumpa 31 tu, mungkin salah lah tu kot, kan? Tapi biasanya 30. Bukan biasanya, memang 30 tuan-tuan. Kalau lebih tu, tuan-tuan kena tengok boleh cetakan dia, mungkin cetakan dia salah, ataupun mungkin kita yang salah, kan? Tengok boleh. Tapi 30 kalimah. Tuan-tuan kira. Kemudian Ibn Abbas menyebut, lihatlah pada kalimah yang ke-27. Kira. 27 kalimah dia adalah iya. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun 26, iya 27, salamun hiya hatta 28, matla'il 29, al-fajr 30. Maka Ibn Abbas sebut pada kalimah yang ke-27 adalah kalimah hiya. Kalau bahasa Arab tuan-tuan, hiya ini adalah merujuk kepada mu'annas perempuan. Hiya itulah mu'annas yang dirujuk kepada Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailah, malam. Maka Ibn Abbas menyebut, disebabkan perkataan hiya itu berada pada 27 dan merujuk kepada Lailatul Qadar, maka aku mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada 27 Ramadan. Begitu juga dengan hadis lain, pendapat sahabat lain yang Ubay bin Ka'ab juga menyatakan
bahawa pada pada Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam 27. Sayyidatina Aisyah pun dalam hadisnya menyebut Nabi SAW akan memfokuskan beribadah, memperbanyakkan ibadah ketika mana 10 malam yang terakhir. Tetapi dalam hadis itu tidak menyebut 27 Ramadan, tapi yang pastinya dan confirmnya 10 malam terakhir. Maka tuan-tuan dan puan, kita berada di 10 malam yang terakhir inilah maka kita rebut peluang sama-sama. Kan kita boleh ambil pendapat daripada alim ulama, pendapat daripada para sahabat yang dikongsikan bilakah bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan, kita sebagai seorang hamba Allah yang umum ini, maka janganlah kita menetapkan hari-hari tertentu saja. Kita terus fokus kepada 10 malam terakhir. Kalau boleh, tak kisahlah tuan-tuan, malam ganjil ke, malam genap ke, malam ganjil genap ke dan sebagainya, kita teruskan istiqamah untuk beribadah, untuk mencari pahala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 10 malam terakhir ini ada satu doa yang mana doa ini disarankan untuk kita baca pada khusus pada 10 malam terakhir. Walaupun kita dah baca dengan doa ni, apa doa ni tuan-tuan? Doa ni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa ni. Walaupun imam dah baca daripada awal satu Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Kan? Imam dah baca dah. Tapi ketika mana 10 malam terakhir ini disarankan untuk kita teruskan membaca Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Yang mana doa ini adalah disarankan supaya kita mohon dekat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Kalau kita lihat pada ayat tersebut tuan-tuan, kan, doa tersebut dia menggunakan perkataan al-afwa. Al-afwa. Al-afwa ni tuan-tuan, kalau ikut daripada lughawiyah, daripada segi bahasanya, al-afwa ini dia berbeza dengan al-maghfirah. Al-afwa ini kalau kita terjemahkan yang sebenarnya, al-afwa ini adalah merujuk kepada kemaafan. Kemaafan, bukannya keampunan, kemaafan. Akan tetapi al-maghfirah itu merujuk kepada keampunan. Seperti mana yang hadis yang sebut tadi kan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Ghufira adalah perkataan maghfirah, iaitu keampunan. Tetapi dalam doa dia sebut al-afwa. Ada beza tak Ustaz? Ada beza ke Ustaz? Ada beza tuan-tuan. Al-afwa dengan al-maghfirah ada perbezaan. Apa bezanya? Yang pertama adalah ejaan. Yang pertama adalah ejaan, yang kedua adalah maksud. Afwa ini adalah kemaafan, al-maghfirah adalah keampunan. Imam Al-Ghazali menyebut perkataan al-afwa ini adalah lebih luas dan lebih mendalam. Al-afwa iaitu kemaafan, lebih luas dan lebih mendalam berbanding perkataan al-maghfirah. Pendapat Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa al-afwa ini adalah memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala berserta dengan kejahatan maksiat, dan maksiat itu dihapuskan. Kalau al-maghfirah, Imam Al-Ghazali menyebut maghfirah ini adalah menutup kesilapan. Istilahnya menutup kesilapan. Al-afwa adalah al-afwa ini adalah menghilangkan segala kejahatan termasuk maksiat. Maksiat itu soalan sama ada maksiat secara baca indera kita daripada mata dan sebagainya. Itu semua adalah tergolong daripada maksiat. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa al-afwa ini yang kita baca pada 10 malam terakhir ini adalah lebih mendalam, yang mana kita mohon ke Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna.
Ya Allah, kau maafkan aku, ya Allah maafkan aku. Maafkan ini adalah termasuk daripada segala kejahatan-kejahatan maksiat, secara hissi maupun ma'nawi, secara jelas ataupun tidak jelas. Sebab itulah ulama menyebut dalam doa dia menggunakan perkataan al-afwa. Macam kita lah tuan-tuan, tanpa kita sedar sebenarnya perkataan maaf inilah adalah perkataan yang susah kita nak sebut. Tuan-tuan, kita buat silap maaf susah kita nak minta maaf. Kan ada 3 perkataan yang saya tahu lah. Kalau kita pergi training kan, training motivator Ustaz Pak Ustaz Farul, 3 perkataan yang memang susah nak sebut. Yang pertama, minta maaf. Yang kedua, apa lagi yang kedua? Yang kedua apa? Terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Saya pun lupa lah. Tapi yang saya memang selalu ingat adalah minta maaf lah. Minta maaf ini adalah perkataan yang susah kita nak ucap. Kalau kita buat salah tu kita susah sebut, susah nak cakap. Sedangkan maaf ini adalah dia mengambil daripada perkataan al-afwa itu, yang mana dia punya maksudnya ya Allah sangat mendalam. Sebab itu nak raya ni tuan-tuan, nak raya ni, kita hidup ni kan, kalau 40 tahun tu tak faham maksud maaf tu, Allah depan orang dia cakap sama hari raya, maaf zahir dan batin, balik lah minggu depan gaduh lagi bulan depan gaduh lagi dan sebagainya. Tapi maaf itu yang biasa kita sebut dalam ucapan selamat hari raya itu, maaf itu adalah termasuk daripada segala kejahatan yang kita lakukan terhadapnya. Nampak jahat sangat kan? Mungkin kesilapan yang kita buat terhadapnya, kesilapan daripada dalaman yang mungkin dia tak tahu apa yang kita ni. Contohnya adalah hati lah tuan-tuan. Kita hasad dengki dengan dia, kita pernah rasa tak boleh macam ni kan, kita rasa kita nak sakit hati lah tuan-tuan. So ketika mana kita ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, hadirkanlah tuan-tuan, maaf itu bukanlah sekadar kesilapan yang kita nampak, tetapi kesilapan yang ada dalam hati kita tuan-tuan. Sebab itulah sekarang ni musim-musim nak raya ni mulalah mak ayah dah ajar anak-anak, nanti raya nanti jangan lupa sebut macam ni, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kan kita dah mula dah ajar anak, sebab kita dah ujung-ujung lah nak raya. Tapi ikut cara sendiri lah, itu biasa orang Melayu kita. Kalau orang Jawa macam ni tuan-tuan, kalau orang Jawa jalan mapura setengah kaki, maaf lahir batin kan, biasa orang buat tu kan. Biasa orang Jawa buat macam tu kan, maaf sama juga tuan-tuan, maaf. Maka perkataan maaf ini adalah dia luas dan lebih mendalam. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ambillah peluang yang ada ketika mana 10 malam terakhir ini, perbanyakkan doa ini. Apabila kita doa tu minta sungguh betul-betul ke Allah ni. Sebab ini adalah fasa yang terakhir yang Nabi sebut idkum minan nar. Bila kita dapat habiskan 10 malam yang terakhir ini, fasa yang terakhir ini, sudah tentu pasti ya tuan-tuan, kita akan dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan kita teruskanlah berdoa. Doa ini mudah sangat. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Allahumma innaka afwun, kai sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, yang maaf, kemaafan. Tuhibbul afwa, yang sukakan akan kemaafan. Fa'fu 'anni, maka maafkan aku ya Allah. Maka ulanglah setiap masa dan peluang yang kita ada. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya sekarang pada pukul 7 kepada 7.30, saya terus selepas ini nak bergerak ke Desa Tundang kepada kuliah di sana. Selepas ini kelas Fardu Ain bersama dengan anak-anak di sana lah. So tuan-tuan saya pun nak buat persiapan tadi. Secara kesimpulannya, maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah peluang yang pastinya peluang ini tidak akan datang. Kita tidak jamin peluang ini akan datang ataupun tidak pada masa akan datang. Yang pastinya sekarang, waktu, detik yang ada, masa yang ada, jam yang ada ini, itu adalah peluang.
yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa saya kata itu adalah peluang. Tuan-tuan bayangkan semalam ada satu kematian ahli qaryah kita daripada Bandar Baru Penang, umur 21 tahun, meninggal pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, lepas solat Jumaat meninggal. Kemudian bulan Ramadan pula meninggal. Allahu Akbar. Mungkin itu telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Ramadan ini bukan Ramadan terakhir dia. Seorang perempuan umur 21 tahun. 21 tahun. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah peringatan kepada kita berkaitan mati ini. Mati ini tidak kira usia. Kadang-kadang orang boleh mati umur 21 tahun, 19 tahun pun ada yang mati. Yang ada depan saya ni pun tuan-tuan, ini adalah peluang yang tuan-tuan dapat. Kalau arwah semalam tu mati, meninggal waktu umur 21 tahun, kita umur dah 40, 50, 60, itu adalah satu peluang yang besar. Dan kita tak tahu bila Allah akan tarik nyawa kita. Tapi tuan-tuan, kalau Allah nak tarik tu, tarik dalam nyawa tuan-tuan dulu, tarik nyawa saya. So tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang bersemangat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka gunakanlah peluang yang ada untuk sama-sama kita terus istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Buat apa yang Allah suruh, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mencapai takwa. Mungkin permulaan kita pada bulan Ramadan ini kita tergolong daripada golongan pertama yang saya sebut, yang mana businessman. Kita carilah segala perniagaan kita, umpama kita berniaga, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah sentiasa menyebut dunia ini adalah sebagai perniagaan. Allah tanya lagi dalam kisah Al-Quran itu, Allah tanya, nak tak aku bertanggungan dan aku ceritakan kepada kau satu perniagaan yang beruntung. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Allahumma salli Muhammad, surah Sabah. Tak salah saya surah Sabah, tuan-tuan. Bukan surah Sabah, sorry, As-Saff. Dalam As-Saff Allah cakap, hal-alukum ala tijaratin tujikum. Adakah aku nak tunjukkan kau adalah satu perniagaan? Maka bila sebut perniagaan ini, memang Allah sendiri pun kan mengaitkan kehidupan kita sebagai perniagaan. Maka tak ada salah lah tuan-tuan, saya pun nak saya menyebut bahawa kehidupan kita ini perniagaan. Maka tak apalah tuan-tuan, sepanjang bulan Ramadan kita cuba capai tahap yang pertama. Kita cari ganjaran, kita buat. Cari ganjaran, kita buat. Cari ganjaran, kita buat. Dan mudah-mudahan saya doakan sama-sama kita lepas saja bulan Ramadan, kita pindah ke tahap yang kedua yang dikenali sebagai ubudiyah, yang mana kita melaksanakan sesuatu perkara itu bukan semata-mata ganjaran, tetapi kita mengharapkan itulah apa yang Allah suruh, apa yang Allah cegah. Maka kita buat sesuatu itu ada kerana kita ada sifat ubudiyah dengan penuh kehambaan. Wallahu ta'ala alam. Saya doakan tuan-tuan, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dalam bulan di malam Lailatul Qadar dan memberkati kita sepanjang bulan Ramadan ini, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian, saya mohon maaf jika terlanjur kata, tersilap bicara, terkulis hati tuan-tuan dan puan-puan. Maafkan saya jika ada benda yang salah, mohon betulkan saya dan tegurkan saya. InsyaAllah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.